Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-7. Malam ni kita orang pergi ke Masjid Bukit Kapar 2. Bukan yang first, yang 2 punya, yang baru punya. Bersama saya, Saiful Aizat lah, macam biasa kan. Sekarang kita orang masih di Kuala Selangor. Pukul 8, hari ni awal sikit, 8.20 kat Kuala Selangor. So lagi 30 minit kot sampai. 20 lah, 20 minit sampai. Let's go. More. Wesh. Siapa ni? Sangat rasanya jahat. Okay, sekarang kita dekat Kopi Ladu. Mana? Kopi Ladu. Masjid tadi masjid baru kan. Masjid baru. Lepas tu dia punya tu luas, parking banyak. Memang cantik lah semua benda kan. Tapi satu spoil, dia punya kipas tu, aku ambil gambar kan. Kipas dia ke kiri sikit tu. Bukan sikit, banyak enggak. Nanti aku tunjuk gambar. Ada gambar aku minta kan. Lepas tu imam dia padu. MPR untuk masjid ni, minit per rakaat masjid ni rendah lah. Tak ada rendah, dia sedang-sedang lah. Dalam 2 minit setengah. Itulah kan. Dia punya jemaah pun ramai. Memang ramai gila lah. Tapi jangan risau, parking memang luas. Hari ni bersama dengan Lokman. Kopi caramel. Sekarang ni toke mana toke? Toke Kopi Ladu mana? Dah sampai. Aduh. Saya husnuzon lah. Toki dengan tadarus saya. Member imam 23 rakaat ke? Tahu lah. Macam mana? Kopi Ladu okey tak? Oh okey. Rasa jahat. Sedap. Ada nak tunjuk makanan tapi dah habis lah. Tapi tak apa lah. By the way, Kopi Ladu ni buka sampai pukul 12 tu. Tapi kalau ada kita orang sampai subuh boleh kan. Tapi promo-promo tak pasti. Ada promo apa kan. Toke tak ada. Aduh. Toke ada sedap sikit sembang kan. Tapi saya minta maaf Toke kan. Datang tak beritahu kan. Sorry lah, kita yang last minute punya people kan. Rasa tu je kot. Aduh, cameraman bersin lah. Dia kata-kata. Tak ada kata-kata. Kalau saya nak review kau boleh tak? Saya review Masjid Alwi lah. Masjid Alwi Kanga, Perlis. Jauh sangat tu. Sajalah. Sebab saya pergi, sebab tahu ada kampungan sunnah buat kat situ. So saya ada expectation. Sebab program tu besar, saya pergi mungkin besar lah kot masjidnya. Bila saya pergi, sekejap saya masjid tu kecil punya. Betul, masjid tu kecil. Lebih kecil daripada Masjid Syarif. Lepas tu kalau contoh dia punya mihrab kat sini, meja kuliah kat tepi. Tu saya masjid tu. Tapi perkarangan dia luas. So memang no wonder lah dia kemah-kemah dia penuh kat situ. So jangan expect besar lah. So dia bukannya macam kita bayangkan masjid negeri ke. Apa yang Device panas tak apa, teruskan. Maksudnya jangan bayangkan macam masjid-masjid kat Selangor. Saya pergi masjid Perlis memang totally kecil lah. And yang orang dok kata apa, bismillah pelan, zikir perlahan, tu memang semua ada lah. Jangan risau, memang ciri-ciri tu ada. Lepas tu subuh azan 2 kali. Sejam sebelum dengan waktu subuh. Geng-geng capal panas tengah. So itulah sekitar saja rasanya saya. Sorry lah, flash hilang. Phone panas. Biasa lah pakai pixel kan. Saya lama sikit rekod, panas. Rasa tu je lah kot. Ya, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Tutup. Ya. Encik tak nak pakai baju lain ke? Asyik baju Melayu hijau. Cukup lah.